Good, better, best. Hari ni kita akan go through 3 ranking berbeza untuk kau letak duit kau. Setiap ranking ni, dia adalah investment yang berbeza. So, dia bagi return yang berbeza dengan risiko yang berbeza. Tapi, yang mana paling bagus yang sesuai untuk kau letak duit? Kita akan go through semua benda hari ni. Jangan risau. So, aku tak nak bazir masa kau lama sangat. Kita start dengan ranking good dulu. Okey, dekat ranking good ni, apa yang kau letak duit kau adalah satu investment ni, nama dia money market fund. Money market fund walaupun bunyi dia macam investment kan, okey, tapi dia sebenarnya adalah ultra low risk investment yang mana kau boleh letak duit kau dengan sangat-sangat selamat. Dia sangat selamat sampai kan aku boleh kategorikan dia sebagai saving. And aku sangat strict tau definisi pasal saving ni, sebab bagi aku saving adalah tempat yang mana kau boleh letak duit kau tanpa perlu risau duit kau tu akan jatuh nilai. So bila aku cakap dia saving, oh, dia memang dimasukkan sebagai saving. Now, dekat Malaysia ni ada banyak tempat yang kau boleh beli money market fund ni. Tapi mostly tempat-tempat ni semua bagi return yang hampir sama, which is 3 ke 4%. So macam ada illusion of choice juga dekat situ. Tapi jangan confuse, sebenarnya money market fund yang kau pilih tak penting sangat. Yang lagi penting, okay, aku rasa adalah tempat yang mana kau beli money market fund tu. Sebab setengah tempat dia akan macam kunci duit kau and kau nak keluarkan tu lambat. Ada tempat yang bagi return yang tak konsisten. Tapi bila orang tanya aku dekat mana nak invest duit dalam money market fund atau dekat mana nak simpan, satu app yang aku suka recommend adalah app ni, nama dia Versa. Aku memang dah lama guna Versa ni and sampai sekarang aku rasa dia adalah antara app yang paling user friendly sekali yang kau boleh guna dekat Malaysia. Tak kira lah kau nak guna untuk saving ke, untuk investment ke, kau boleh buat dua benda ni sekaligus at the same time dalam satu app saja. Oh, tapi aku faham, tu biasa kan? Kau maybe fikir macam ni, tapi tak. Yang uniknya dekat Versa ni, compare dengan app yang lain dekat luar sana, particularly untuk saving product dia lah ya, kau boleh boostkan lagi return untuk saving kau dengan buat quest, aka simple task. Literally macam main game. Setiap bulan, Versa akan ada quest yang kau boleh buat and kalau kau completekan task tu dengan jayanya, Versa akan rewardkan kau dengan bonus return untuk duit yang kau simpan. Ada banyak quest setiap bulan yang diorang akan bagi, tapi quest yang paling best antaranya akan dapat dekat new user. Contohnya sekarang, diorang ada welcome quest yang mana kalau kau baru nak start explore Versa, kau akan dapat up to 5.5% per annum fixed promo rate untuk 30,000 pertama yang kau simpan dalam Versa Save. And kalau kau buat auto debit saving dalam Versa Save RM500 sebulan, 500 tu akan dapat promo rate extra 10% per annum. Ini sebahagian je daripada quest yang kau boleh buat dalam Versa. Ada lagi quest yang menarik, contohnya macam Easy Peasy Refer Quest yang mana kau boleh refer kawan kau untuk guna Versa dan dapat RM20 untuk setiap successful referral dengan max cap sebanyak RM200 bonus reward. Meaning kau boleh refer up to 10 orang within the quest period untuk dapat bonus reward ni. And yang bestnya, quest ni terbuka untuk user baru dan juga user lama Versa. So kalau kau minat nak join quest dan simpan dekat Versa, kau boleh guna link aku untuk register dan guna kod aku VERSAY, VERSAAY untuk dapat RM10 bonus percuma kalau kau simpan RM100 pertama kau. Okay, nak moving on kepada rank seterusnya pula, which is better, sama macam nama dia. Dia akan bagi pulangan yang lagi bagus compare dengan rank tadi. Tapi dengan pulangan yang lagi bagus juga, dia akan ada risiko yang sedikit tinggi lah. Sebab apa yang kau akan letak duit kau ni adalah nama dia dividend stock. Bila aku cakap dividend stock, kau jangan bayangkan macam ASB, tabung haji atau KWSP. Tu adalah dana dividen. Yang aku masukkan dekat sini adalah the proper dividend stock, iaitu individual stock yang bagi dividen dekat kau setiap tahun. Sebab the proper dividend stock ni, dia akan bagi dua jenis pulangan, bukan satu jenis pulangan saja. Okay, satu pulangan yang dia akan bagi adalah dividen yang kau tahu tu, which is cash yang akan masuk dalam akaun kau untuk kau guna. Tapi the second return ni, kau tak akan dapat dekat dana biasa yang kau invest tu, iaitu capital appreciation, which is kenaikan harga saham tu sendiri. Dekat Malaysia ni, antara saham dividen yang popular lah adalah macam Maybank, Public Bank atau bank. Kau tahu bank sebab Malaysia kan suka riba. Tapi dekat luar sana macam negara US, kau boleh invest dalam proper dividend stock yang dah established. Contohnya macam McDonald, Coca-Cola, Colgate. Ni semua saham dividen yang dah lama ada. Diorang famous, okay, diorang recognizable, diorang ada kenaikan saham yang sentiasa menaik dan juga yang paling penting sekali, diorang bagi dividen yang konsisten sampai diorang dipanggil sebagai dividend king oleh investor dekat luar sana. Nak jadi dividend king ni bukan senang, sebab bila satu syarikat tu nak jadi dividend king, dia kena bagi dividen yang konsisten
menaik selama 50 tahun berturut-turut. Diorang tak boleh ada 1 tahun pun yang mana diorang bagi dividen lagi kurang daripada tahun sebelumnya. Tu betapa strictnya Dividend King ni. Sebab tu dekat US sana diorang ada satu branch of investing ni yang diorang panggil sebagai dividend investing. Dividend investing ni adalah bila investor ni diorang akan calculate berapa dividen diorang akan dapat setiap bulan sebab diorang akan invest dalam saham yang berbeza. Contohnya macam invest dalam saham A, $400,000 dia akan dapat dividen $2,000 sebulan. Saham dividen B pula dia akan invest $500,000, diorang akan dapat dividen $3,000 untuk Februari. Okay? So bila diorang calculate ni, diorang akan dapat dividen schedule yang lengkap untuk setahun tu. Sambil saham tu sendiri naik harga. So diorang akan collect dividen setiap bulan. And then bila diorang dah selesa rasa nak jual, nak retire, diorang akan jual je dengan harga yang menaik. Kau tak boleh jual saham kau and expect return bila kau invest dalam ASB atau KDSP atau tabung haji sebab harga saham dalam dana macam ni dekat Malaysia, dia akan stay consistent. Nama dia dana harga tetap. So kalau kau nak dapat proper return, dua jenis return ni, kau kena invest dalam proper dividend stock. Nah, untuk ranking terakhir pula iaitu ranking best yang bagi aku lah tempat terbaik untuk kau letak duit kau. Aku sendiri letak duit aku sekarang dalam satu investment ni, nama dia ETF. Ada banyak sebab kenapa aku letak duit aku dalam ETF, tapi sebab yang paling utama sekali adalah return dia yang tinggi walaupun risiko dia yang tak terlampau tinggi. Now, kalau kau bunyi macam aku tengah cakap merepek sekarang, maybe sebab kau tak tahu apa tu ETF. So, let me explain lah. So, ETF ni kau bayangkan macam tabung. Dalam tabung tu ada beratus-ratus saham yang kau invest. So, kau kena beli satu tabung ni saja and then kau akan miliki semua saham yang ada dalam tabung tu. Basically, all in one investment lah. Now, campuran dalam tabung ni bergantung pada ETF apa yang kau beli. Contohnya macam ETF conventional yang paling popular sekali dalam dunia ni adalah VOO, okay? Tabung ni ada 500 saham paling top sekali dekat US. Tapi kalau kau pilih ETF yang patuh syariah pula macam SPUS, kau maybe akan dapat tabung yang sama tapi dah dibuang saham yang tak patuh syariah. Tapi ETF SPWO pula kau akan dapat tabung yang berbeza. Campuran saham yang tak ada saham US, so dia ada saham top daripada negara-negara selain US. Contohnya macam saham Samsung, saham Alibaba, saham Taiwan Semiconductor. So bergantung pada ETF, dia ada campuran yang berbeza. So kau kena pilih ETF mana yang kau prefer, campuran saham mana yang kau prefer, dan risiko banyak mana yang kau prefer. Sebab sesetengah ETF ni dia ada campuran yang berbeza sangat sampaikan return dia pun berbeza. Macam SPUS tadi bagi 15 ke 16% annually. Compare dengan VOO cuma bagi 11 ke 12% annually. So, campuran dia berbeza, jadi return dia pun berbeza and risiko dia pun berbeza. Sebab dalam SPUS ni, dia ada banyak saham teknologi, so dia kurang diversified. Saham kau atau duit kau ni tak berpecah sangat. VOO tu dia berpecah ke 500 saham, SPUS ni berpecah ke maybe 100 ke 300 saham, macam tu saja. But in the end, aku rasa kau cuma perlu ada satu ETF saja yang ikut taste kau. Yang tu je paling penting and then kau stick to that ETF sampailah ke tua. Maybe 30 ke 40 tahun kau invest dalam tu secara konsisten. Sebab bila kita cakap pasal ETF ni, kalau kau long term investor, risiko kau melabur dalam ETF sebenarnya akan berkurang setiap tahun yang kau invest. Lagi lama kau invest, lagi kurang risiko kau, lagi kurang kebarangkalian untuk portfolio kau tu rugi. So itulah betapa hebatnya ETF. Bukan saja return dia tinggi, tapi risiko kau akan berkurang setiap tahun kau invest dalam tu. So kalau kau malas macam aku, kau maybe prefer untuk letak duit kau dalam tempat macam ranking best ni. Tapi kalau kau macam jenis low risk investor atau kau dah berusia sikit, tak ada masa sangat nak bagi duit kau tu berkembang atau ada high volatility, kau maybe prefer untuk letak duit kau dalam saham ranking good saja. Tapi either way yang kau pilih ranking best ke good ke better ke apa-apa je lah, asalkan kau tak letak duit kau dalam saving kau, tu pun dah bagus. So, kalau kau suka video macam ni yang kau nak tengok banyak lagi video pasal saham atau financial, kau boleh follow aku dekat account ni, subscribe and maybe like video ni juga atau tinggal komen apa soalan yang kau nak jaja. Itu saja untuk video hari ni. Thank you for watching as always and pergi tengok video ni juga.